Hello Malaysia, hello. Kenapa Malaysia tak suka Indonesia? Anda lihatlah macam mana bangsa Indonesia. Kaki kelim, pencuri, kurang ajar, biadab. Tak habis-habis nak membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Sedangkan mereka dah tertinggal hampir beratus-ratus tahun. Guna bahasa Melayu, pinjam budaya Melayu. Masih tak sedar diri bangsa Indonesia ini. Kebiasaannya buku-buku di Indonesia menggunakan terjemahan daripada bahasa Melayu Malaysia. Ini Soekarno, kaki pencuri. Kami mahu mencuri Asia Raya untuk bangsa Indonesia. Itu je lah. Zaman ni banyak orang Indonesia tak sekolah. Jadi mereka amat percaya dengan Soekarno. Okey, jom lihat. Indonesia ada perolehan Rafale. Bolehkah tiada yang tembak? Ya, mari kita lihat ya. Sistem-sistem yang Indonesia ada bukannya standing dengan kita. Okey, bercerita pasal Rafale Indonesia ni. Adakah Indonesia ni kuat sangat? Tidak. Rafale Indonesia sangat senang untuk ditembak. Radar tahun 50 pun boleh kesan Rafale Indonesia. Anda bayangkanlah berapa tahun Indonesia ni. Rafale Indonesia ni hanyalah pembelian untuk menunjuk-nunjuk bahawa bangsa Indonesia ni kuat. Sebenarnya Rafale Indonesia ni gagal Perancis pun malu nak guna. Perancis kalau perang dia takkan hantar Rafale, dia akan hantar peluru pandu EGM-1, EGM-2. Mereka tahu kalau hantar kapal perang Rafale macam ni akan mudah ditembak. Okey guys, jarak yang Rafale Perancis dan Indonesia ni berani pergi paling hampir pun dengan Malaysia 160, 180. Mereka tak akan berani masuk ruang udara sebab TNDM, TDM dah tahu. Seluruh armada seluruh dunia pun dah canggih-canggih guys. Jadi lupakanlah guna Rafale yang bodoh ni. Okey guys, Rafale takut VSM. Jom kita lihat betapa musnahnya kapal ini dimusnahkan. Memang kapal ni cepat musnah kalau kita guna SAM. SAM yang ada di perbatasan Malaysia sudah cukup untuk menembak jatuh kapal Rafale milik Indonesia terbaru ni. Rafale ke Sukhoi Indonesia senang mudah kesan. Guna radar tahun 70 pun Indonesia akan kalah. Jika anda nak tahu, bangsa Indonesia ni sekarang ni negara mereka membuat perolehan yang mengarut-ngarut kerana setiap pembelian mereka akan dapat duit. Macam Presiden Indonesia, dia tahu dia tak lama, jadi dia akan order lah untuk mengkayakan dia dan family dia. Okey guys, negara yang boleh mendatangkan rasuah seperti Perancis dengan Itali. Sebab itulah mereka beli kat negara-negara ni, tak beli kat mereka. Okey guys, betapa mudahnya TDM nak kesan 15 minit ke 45 minit Rafale Indonesia Sukhoi ke F-16 ke akan jatuh lah. Bukannya mudah ataupun susah sangat nak tembak. Macam ni lah nasib Indonesia dengan 60, 70, 100, 400, 500 kapal pun mereka ni akan mudah ditembak oleh TDM. Okey, bercerita pasal Navy Indonesia, berapa peratus mereka akan tewas? Hampir 200% ke 300%. Tentera Indonesia, tentera udara mereka tidak standing dengan Malaysia guys. Anda boleh lihatlah pada masa depan Indonesia ni pilot mereka takut masuk Malaysia berani sebab kita ada radar, kita boleh bagi jam dia punya radar semua. Radar ni lagi penting. Macam Indonesia, dia ni general mereka ni tentera darat. Jadi mereka ni bukan tahu sangat taktik. Okey, Malaysia sebenarnya dah kawal ruang udara Indonesia ni. Sebab apa kita beli radar kuat-kuat? Sebab kita boleh kawal ruang udara dunia. Okey, ini adalah Pulau Jakarta. Pulau Jakarta ni padat Kalau kita tembak bak jambatan ke sungai ke apa ke empangan, memang mampus Indonesia ni. Itulah kita punya kelebihan guys. Kita akan musnah ke Indonesia hingga mereka tak berdaya untuk hidup. Macam itulah cara Malaysia. Jika kita dapat menguasai dan mengawal jajah-jajahan ini, kita akan dapat menjajah Indonesia. Okey, selain Malaysia, QDM juga akan hantar pesawat pejuang sekarang ni bukannya perang dekat-dekat, jauh-jauh guys. QDM, TDM dah ada semua sistem yang boleh mengesan kapal-kapal di Asia ni. Macam Singapura ke Indonesia bukannya kuat sangat, lagak je lebih. Yang penting taktik guys. Okey, selain itu tentera kita juga boleh menembak daripada jarak 100 hingga 250 mengikut kemampuan kita punya radar lah. Sebab itulah Malaysia tak belilah kapal perang banyak-banyak.
Kita cuma beli dalam aset yang minimum tapi canggih, lagi berkesan. Okey, F16 Indonesia. Sampai Indonesia tak berani guna ni, sebab teknologi Indonesia ada ni tahun 90-an. Okey, jadi jika Indonesia hantar F16, kita punya SAM juga dengan mudah dapat menembak jatuh kapal perang Indonesia. Kebanyakan pilot Indonesia kurang latihan. Mereka buat latihan pun dengan negara mereka sendiri. Okey guys, macam tu dekat Sabah Sarawak macam ni lah keadaan ya. Peluru datang dan pergi ya. Mana Indonesia berani nak datang. Ini baru Sabah Sarawak, kawasan pedalaman. Kalau dekat Semenanjung memang lagi mudah lah Indonesia punya kapal perang menggunakan tembak. Macam ni lah perang ya, bukan tipu ya. Indonesia kemungkinan akan surrender. Sebab apa? Bila mereka punya rakyat dah marah, mereka akan surrender. Macam tahun 1960-an. Okey, Sabah Sarawak keadaan tembak kita boleh lah jangkau sampai ke Filipina. Sebab tu dah Filipina berani. Dengan China kita tak nak gaduh sebab kita tahu ia merugikan. Okey, inilah radar di Selat Melaka ya. Kita bukan nak konflik dengan China ke apa, sebab merugikan perang. Macam Indonesia kita untung, kita boleh dapat tanah dia. Okey, macam inilah ya radar-radar di Selat Melaka. Jadi bercerita pasal Indonesia kalah perang ni, memang betul lah Indonesia akan kalah perang. Okey guys, ini adalah contoh ya radar-radar di Melaya ya. Jadi apa yang kita boleh buat pada Indonesia? Kita akan musnahkan mereka sampai mereka punya rakyat nanti Sumatera, Kalimantan nak merdeka. Okey, macam biasalah Indonesia ni kan, negara lemah, tentera lemah, mata wang lemah, rakyat lemah. Biasanya mereka ni bila dah kalah mereka akan surrender. Hidup Malaysia. Akhirnya Malaysia menang.